tahun 1993. Sepucuk surat dihantar, tapi ia tak pernah sampai. 100 tahun kemudian, pada tahun 2023, surat yang sama muncul di peti surat rumah yang sama. Macam mana boleh jadi macam ni? Cuba bayangkan, sampul surat tu masih elok, tak terkoyak langsung. Setem dan cap pos dari zaman dulu masih jelas kelihatan dan dakwatnya pun tak pudar. Siapa yang simpan surat ni selama 100 tahun? Dan kenapa baru sekarang ia dihantar? Penerima asal surat ni dah lama tiada, tapi suratnya tetap sampai juga. Bila dibuka, isi kandungannya lagi buat kita tertanya-tanya. Surat tu bercerita tentang satu pertemuan rahsia dan ada satu nama disebut. Tapi bila kami cuba cari nama tu dalam rekod moden, tak ada langsung maklumat mengenainya. Seolah-olah orang tu tak pernah wujud. Misteri ni semakin mendalam. Jadi persoalannya, macam mana surat ni boleh terperangkap dalam masa selama 100 tahun sebelum akhirnya sampai ke destinasi? Adakah ini kerja postman yang terlupa atau ada penjelasan lain yang lebih luar biasa? Cuba kongsikan teori korang di ruangan komen.